Okay geng, so kita bersiaran daripada Sri Ganda. So hari ni saya nak tunjuk pada korang macam mana kita nak basuh reel kita lah, lepas kita mancing dekat muara ataupun air masin lah. Senang cerita. So first thing first, apa yang korang kena buat, letakkan, kemaskan drag korang, letakkan macam ni cukup, letak attention knob dan lalukan je air tu. Lalukan air tu. Okey, dah lalu air tu, cik-cik pun basuh lah sikit. Basuh sikit, bukan apa kita takut dia punya ring guide tu karat kan. Basuh, hental sikit pakai tangan. Okey, settle basuh, tutup air. Apa yang korang kena buat, okey, goncang sikit. Goncang sikit bagi air kat dalam tu keluar. So bila dah settle, just longgarkan drag, longgarkan balik tension knob. Dan korang letak je dekat bilik korang, jemuh je dalam bilik. So settle lah macam mana kita nak cuci rod kita.